Alhamdulillah. Okay. So, kalau you all yang nak bertelur, nak pregnant ya, kita bagi ubat subur. Nampak tak ubat subur ni? Nampak tak? Okay, nampak tak? Ya, doktor akan cucuk selepas dah scan, dah tahu saiz. So, this one adalah ubat untuk bertelur. Kalau korang ada PCOS, kita akan bagi ni. Perlu ke diorang ambil ubat hormon, doktor? Seperti letrozole, Yasmin semua. Yang ini bergantung kepada doktor. Kalau doktor rasa korang ni ada masalah hormon ataupun period tak teratur sebab hormon estrogen you all rendah, doktor akan bagi ubat hormon. Okey, ramai orang dia ada PCOS kan? Korang yang ada PCOS, korang ada masalah period. Jangan datang klinik minta ubat turunkan period sebab dia tak bantu merawat masalah period korang. So, korang kena tahu punca you all tak period. Kenapa? Sebab PCOS ke? Sebab dah menopause ke? Sebab ovari gagal ke? Sebab obesity ke? Clomid boleh ke? Tak ada masalah. Tapi CoQ10 suplemen sahaja. Inositol suplemen sahaja. Dia berbeza. Dia bukanlah kategori ubat. So, ubat ni macam Clomid, letrozole, metformin, apa lagi? Ubat regular ambil Clomid, korang punya dinding rahim akan nipis. Lepas je korang makan ubat subur ni, apa nak buat? Zira tanya, kita buat scan untuk tengok berapa saiz telur. So, kita pun buat scan TVS, kita dapat ukur saiz telur. Ada orang dia ada cyst tapi dia still nak pregnant, still nak mengandung, kita bagi letrozole. Letrozole ni adalah ubat jenis lain tapi ubat subur juga. Okey, jadi korang kena faham, ubat PCOS dengan ubat subur berbeza, okey? Jadi korang boleh je dapat rawatan ke Marisa. Nak jumpa saya, datang je Cawangan Bukit Beruang, Melaka. Saya bertugas di Bukit Beruang. Okey, kita juga ada rawatan yang dinding rahim nipis. Kita ada untuk pecahkan telur korang. So, kalau korang yang susah, dah ada telur besar tapi tak pecah, kita akan bagi ubat injection untuk pecahkan telur. Faham Okey, so kalau korang dah makan ubat subur je, korang kena start untuk bersama. Jangan tak bersama. So, Cikgu Syah, kita ada promo IUI 899. Boleh je isi beg biru. Kalau korang yang nak plan pregnant by 2026, kita nak buat carnival